Kalau tahun 2025 ataupun tahun 2024 adalah tahun yang selalu korang kena terciduk, tahun 2026 ni adalah time untuk korang mengubah style cara korang entry. Okay? Cara korang nak trade lah. So, kalau sebelum-sebelumnya korang lawan trend, untuk tahun 2026 ni cuba korang main ikut trend. Okay? Follow the trend. Orang panggil ataupun ada orang panggil trend is my friend. Sebagai contoh, fokuskan kepada H4 sahaja. Nampak ni H4? H4 kalau uptrend, korang cari peluang untuk buy saja. Dia nak turun macam mana, jauh macam mana pun, beribu-ribu pip ke, follow untuk mencari peluang buy je. Sebagai contoh, sini H4. So, apa yang korang buat, follow je trend dekat sini. Korang boleh buat channel dekat sini. Nampak? Okay, matikan email ni sekejap. Follow the trend, mencari peluang untuk buy sahaja. Jatuh buy, turun kepada 1 hour. So 1 hour ni dia nak jatuh kat mana lantak pi lah. Okay, ada peluang buy, breakout buy je, seorang buy. So macam dekat sini, korang tengok dekat sini ada zone kan. Okay, di sini ada zone 1 hour. Okay, dekat sini atas nanti dekat sini. So dekat sini ada zone. Okay, nak mencari peluang buy saja. So kalau korang tengok dekat sini korang boleh buat zone. Faham? 1 hour punya zone. Fokus nak mencari buy saja. Masuk zone, ada peluang entry buy, kita buy. So turun kepada M15. Nampak? Dia nak turun jauh lantak pi lah. Tapi bila korang nampak saja ada breakout buy saja macam ni dekat M15. Kan? Dia turun-turun, dia ada breakout buy saja, korang jom. Nampak dekat sini? Dekat sini korang zoom. Kan? Tarik dekat sini, ada breakout buy saja, korang buy. Dekat sini korang tunggu. Okay. Dan juga sama ada korang boleh main breakout ataupun boss. Nampak kat sini, sini boss. Okay, dekat sini dia buat lagi high dekat sini, dia break, korang buy. Nampak tu? So next, okay, kalau macam dekat sini dia naik, korang boleh melakukan buy. Alright? So bagi saya, tunggu dia jatuh bawah, baru kita buy, dia bagi diskaun sikit. Right? So dia panggil follow the trend. So kalau korang betul-betul nak buat duit pada tahun 2026, raya pun dah dekat, puasa dah dekat, raya pun dah dekat, follow the trend. Masuk zone, ada peluang buy dekat lower time frame, korang buy saja. Okay? Itu saja yang saya nak share dengan korang. Semoga bermanfaat. I'll see you when I'll see you. Assalamualaikum.